Saya diberikan satu mesin oksigen untuk dibawa balik ke rumah untuk gunakan oksigen tu kalau perlu. Tapi alhamdulillah ketika itu saya tinggal dengan Cikgu Deli, cikgu vokal saya. Jadi Cikgu Deli ni yang melatih saya semula. Dan dalam masa 6 bulan saya dah boleh menyanyi balik semula. Sedangkan ketika itu paru-paru saya 75% ni memang dah rosak dah. Jadi kalau kata dah rosak suara pun memang dah tak ada dah. Memang kalau tengok balik video-video saya yang lama tu, memang saya dah tak ada harapan langsung dah. Tapi alhamdulillah macam saya cakap, sebabkan pernah satu hari tu ketika saya kat atas katil kat ward tu, saya nak solat subuh, saya cuba bangun ambil wuduk, lepas tu dah ada kat katil tu, saya saya cuba nak solat subuh tapi saya baca Al-Fatihah tak lepas. Faham. Itu cubaan lah. Jadi sampaikan 4-5 kali saya cuba baca Fatihah tapi tak lepas, so saya pun pusing Badan. Proning. Okey, So jadi saya cuba pusingkan badan, kemudian saya terus tertidur. Tapi saya yakin saya mencuba. Tertidur tu bukanlah maksudnya tidur yang ditidurkan ke tak? Tak, bukan. Tertidur. Sebab kebetulan pula dalam hospital tu kawan saya doktor kat situ. Jadi saya dah ada kawan saya yang seorang ni lagi yang arrangekan saya pergi hospital ni, Acha ni, PA kepada Fatah Amin. Dia yang cakap dekat doktor tu supaya jangan tidurkan saya.